Hei, saya nak ambil anak angkat. Maaf puan, saya tak benarkan. Kenapa? Adakah sebab saya pakai macam ni? Jadi awak ingat saya orang jahat? Itu kan puan hari tu. Bagi saya duit tu. Cepat. Tolonglah jangan sakiti saya. Nah, ambil duit ni. Jadi betul lah puan tu jahat. Yen kena telefon polis. Terima kasih sebab tolong nenek. Sama-sama nenek. Lain kali hati-hati ya. Jangan sampai kena rompak lagi. Hah? Rupanya nenek tu kena rompak. Dan puan tu. Cuma tolong ambil balik duit nenek. Jadi betul lah dia jahat. Dia nak curi kereta tu. Terima kasih sebab tolong baiki pintu kereta saya. Sama-sama. Ini perkara yang mudah saja. Rupanya dia cuma tolong orang baiki kereta. Awak lagi. Maaf. Saya masih tak benarkan awak ambil anak angkat. Jadi kali ini pun saya masih gagal. Tunggu dulu. Yen nak jadi anak angkat awak. Betul ke? Tapi kenapa? Sebab Yen tahu, walaupun awak nampak jahat, tapi awak sebenarnya baik. Komen kalau korang pun setuju.